Meskipun dihantui rasa canggung dan malu, Malaysia akhirnya minta tolong Indonesia. Setelah dilanda krisis beras, akibat dari anak muda di Malaysia enggan menjadi petani. Dahulu sawah-sawah hijau terbentang luas dan menjadi sumber pangan utama di negara tersebut. Tapi kini, banyak lahan terbengkalai. Dan akibatnya produksi beras terus menurun membuat harga beras di Malaysia melambung tinggi. Dan kini, beras Malaysia mulai bergantung pada impor dari negara lain, termasuk dari Indonesia. Kondisi ini membuat pemerintah Malaysia harus mencari solusi cepat agar tidak semakin parah dan bergantung pada negara lain untuk kebutuhan pangan di negaranya. Mari kita simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dia mengatakan kononnya Tan Sri Said Mokhtar monopoli. Kalau betul pun monopoli, dia menjalankan tugas yang baik. Kenaan dengan tuntutan pesawah dari yang minta harga padi 1,800 satu tan, sekarang ni 1,300. Apa pandangan puan? Saya rasa patut pergi 2,000. 2,000. Bukan 1,800. Bukan 1,800 tu pun rendah juga. Jadi tengoklah tu keadaan pesawah tu, punyalah dia prihatin. Supaya kerajaan tidak apa sangat pada permintaan mereka, dia naikkan sikit je. Pada saya mereka telah bertungkus lumus macam apa yang kita cakap tadi kan, dia duduk dalam sawah tengah panas. Dulu kita tengok pesawah sekarang ni memang kita sedih bila dia datang ke Putrajaya. Jauh datang tu untuk nak jumpa kementerian. Kenapa benda ni tidak diambil alih oleh kementerian sejak awal-awal lagi? Keadaan pesawah ni terlampau kita tengok terhimpit. Saya syorkan supaya kerajaan memberi mereka geran, melepaskan beban dia, meringankan beban dia, pesawah-pesawah hari ni lah. Lepas tu kalau boleh diadakan peruntukan tu yang sebanyak saya sebut tadi, sebanyak 3 ke 5 bilion tu, supaya kerajaan negeri boleh ambil alih dengan lebih baik, ambil alih kilang tu sendiri, kilang pemrosesan tadi tu. Jadi bolehlah kita kerajaan negeri uruskan bersama dengan pesawah macam mana cara supaya mesra rakyat. Dia boleh berfikir, dia boleh mencadangkan antara mereka, sebab mereka tahu kat mana dia punya kesalahan, kesilapan ke apa, dia dah tahu, dia dah melalui pengalaman, dah ada pengalaman. Jadi dia tahulah macam mana nak mengatasinya. Sebab itu rumput itu perlu dicabut. Ini kita nak tunjuk kat Mak Sabu dengan mamat yang kurih kering tu noh. Dia kata petani pesawah ni malas noh. Ni malas kepala bapak hang malas ni. Hang tengok ni. Jam pukul 12 tengah hari duduk dalam bendang lagi, duduk pam ayak hang nampak. Duduk pam ayak bubuh dalam bendang kering. Hang kata kami malas lagi. Hari ni saya membuat lawatan mengejut. Lebih kurang pukul 3 petang. Di gelombang padi Smart SBB Bernas di Kampung Ayak Hangat. Yang Mak Sabu pun satu, buat lawatan tergempar konon. Tak ada pegawai, tak ada apa, semua pergi buat lawatan. Sebab tu rumput itu perlu dicabut. Rumput kena cabut, dia kata. Kalau otak hang, rumput nak cabut. Rumput laman rumah hang pun hang tak boleh cabut. Lepas tu nak suruh kami cabut dalam petak yang bergelung-gelung ni. Akal tak ada tembang. Itulah orang kata, tembang tak jaga orang punya sensitivity. Tak jaga perasaan petani pesawah. Nama yang menteri bodoh. Sabu pun bodoh, budak kuih kering tu pun bodoh. Apa nama dia aku tak tahu lah. Oh sedap hampa kata kami penyegat. Kami penyegat hampa tak boleh makan kedai nasi lah cik oi. Hampa tengok kami usaha macam mana. Sepatutnya hampa ada agensi, hampa ada pegawai, berbagai-bagai pegawai. Hampa pergilah pantau kedai-kedai Cina yang duk jual racun. Pasal apa petani beli racun, kami racun tak mampu. Rumput tak mampu, kami racun awak ingat kami tak racun. Kami tabok-tabok, kami tinggal macam tu ya. Tak payah racun rumput, tak payah racun apa. Bengong cakap. Cakap macam tak pakai otak. Ni yang buat tengok tu, tengah-tengah hari rembang, duk pam ayak, puduk. Minyak lagi kena keluar. Pam lagi kena beli, kena pinjam mak orang lagi. Apa ingat apa? Cakap mudah lah, senang lah cakap. Cakap rumput kena cabut. Kalau otak hang cabut, Mak Sabu. Hang turunlah cabut, ramai cabut. Amai duduk seminggu bendang aku nak suruh cabut rumput. Makan kedai aku jamu. Amai, pokok ke apa nak hisap aku bagi. Bodoh sembang jadi menteri akal tak ada. Patut hampa pimpin negara lingkup bahana habis nampak. Cakap pun macam orang bodoh. Aku bukan nak cakap maki-maki ni. Aku ni orang tertibnya. Mak puak aku ajak. Tapi aku dengan hampa aku tak boleh cakap baiknya.
Apa ni memang akal tak ada. Cakap je lembu. Ada rumput nak suruh cabut. Hampa ada berbagai agensi. Hampa panggil mereka pergi cek di kedai-kedai racun yang duk jual racun. Tahap kualiti racun tu tahap mana? Kami kerja kami beli je racun. Orang abang racun rumput, kami beli racun rumput. Hampa lah kena pantau semua, tengok. Pasal apa petani duk pakai racun rumput tak apa mampus. Mampus tak naik balik. Hampa kena tengok yang tu. Bukan kerja nak cabut. Nak cabut ingat buat kangkang kera lah. Kami buat benam belah-belah kelung, puluh-puluh kelung. Rumput depan laman rumah hampa tak boleh nak cabut, langsung kami cabut rumput dalam petak. Akal tak ada. Menteri Pasola betul hampa ni. Di Ramli dah kata ni Menteri Pasola punya. Akal tak ada. Perbandingan di antara negara kita yang duduk tepi kanan ni dengan 3 negara jiran kita. 3 negara jiran kita adalah Vietnam, Indonesia, Thailand. Kita tengok yang paling cemerlang dalam industri padi antara 3 ni adalah Vietnam. Tuan-tuan tengok yang atas sekali lah. Nampak tak? Okay. Luas dia dulu. Keluasan. Keluasan dia ada 7 juta hektar. Kita sampai dah 1 juta hektar. Kita sikit kan? Kalau macam ni macam macam 1/2 juta hektar kan? Lebih sikit lah 1/2 juta hektar. Indonesia depa lebih luas daripada Vietnam. Depa ada 10 juta hektar. 10 juta hektar. Thailand ada 11 juta hektar. Kita ambil setengah lah, 1/2 juta hektar. 637,935 hektar. Kalau 1 juta, ni tak sampai 1 lah. Okey. Tuan-tuan tengok purata hasil padi pula. Hasil padi ni bukan hak kita kerat, lepas tu kita pergi timbang tu dah. Selepas kita tolak permutuan 20% tu hasil dia. Jadi kalau kita pergi timbang tu dapat 5, tolak 20% dalam 4 lebih 4 berkurang macam tu kan. Jadi purata hasilnya adalah purata hasil net yang bersih. Bukan hak ditimbang tu, yang ni setelah ditolak permutuan. Vietnam 6. Setiap 1 hektar ada 6 metrik tan. Indonesia yang kedua 5.2. Thailand kurang, rendah daripada kita. Hampir 3. Kita 3.577. Ni kita ambil seluruh negara kita campur. Kawasan Jelapang, luar Jelapang, kita campur Sabah, campur dengan Sarawak. Pasal tu dia jadi 3.577. Kalau kita saja ni 5 lebih. Bila tolak 20% dalam 4.25 macam tu. Okey, jadi hasil kita nak banding negara-negara jiran kita, dari segi hasil kita telah kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan Indonesia, kita menang dengan Thailand. Thailand pasal tanah dia luas, kan, tanah dia luas. Tetapi dari segi hasil kita telah kalah dengan Vietnam dan Indonesia. Kita tengok varieti depa. Depa tanam padi ni berapa hari boleh kerat? Ini tempoh matang. Vietnam 80 hari. Indonesia 75 hari. Thailand 75 hari. Dengan pendeknya varieti padi-padi tadi, maka Vietnam boleh tanam 3 musim. Indonesia 3 hingga 4 musim. Thailand 3 hingga 4 musim. Kita 110 hari, 105 hari, 110 hari, 120 hari. Di Sarawak 160 hari sampai 180 hari, setengah tahun. Duk tanam padi setengah tahun. Dah lah tinggi sama tinggi dengan kita, no, sampai Sarawak, no. 2 musim di 60%. Kawasan tanaman padi seluruh negara kita 60% ya, 2 musim. Sarawak tadi ni 1 musim tu dah lah padi tu tinggi kan, dah lah setengah tahun, tapi hasilnya juga rendah. Jadi saya nak beri faham kepada kita, highlight kepada kita bahawa
negara-negara jiran kita, Vietnam, Indonesia, Thailand, mereka ada 3 hingga 4 musim. Kita 2 musim sebahagiannya, dan kita sekarang ni, daripada sekarang sampai ke 5-6 tahun akan datang, kita akan masuk 5 kali 2 tahun. Yang sedang kita buat dah di wilayah 3, wilayah 1. Yang kita telah mula. Dan akhir sekali, kita nak jadi macam mereka juga, 3 kali, 4 kali. Pasal apa saya highlight slide ni? Pasal bila kita buat 5 kali 2 tahun pun, ni bukan tuan-tuan, kami dalam Dewan. Itulah informasi dan cuplikan video yang dapat kami sajikan di hari ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih. Nah, itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat saya sajikan di hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Dari saya dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.